Okey, hari ni kita ada, saya buat live untuk kita punya seminar disampaikan oleh Tuan Haji MD sebagai pengarah operasi. Korban dan akikah. Jadi isu culture ni, daging culture ni tak langsung ada impact pada kita. Tak ada impact langsung pada industri. Tanya tuan-tuan yang buat kerangka walaupun mana-mana revolusi tentang daging ni, kalau dia boleh buat kumpulkan jadi macam-macam insur ni, dia boleh jalan. Dah ada tak? Janganlah. Dah ada. Kena bawa dah ada tak? Sekarang ingat kau ni. Itulah taknya. Dah ada kan? Cuma lembu kambing tu ada tak? Belum kan? Alhamdulillah. Kita harap dan harap pakar-pakar mata sipit yang buat lembu kambing hidup boleh mengembek sampai dia bunyi itu boleh, tapi yang cukup syarat untuk akikah kalau dia boleh buat habis nasi kita. Sebab 90% jualan kambing memang untuk akikah, jadi tak ada terlibat pasal daging kambing. Alhamdulillah. Okay. Jadi kata daging kacil. Kalau dah memang daging kacil dia perlu tak ada tenak. Sudah. Ini risau takut tak ada kerja. Okey. Maksudnya ancaman daging kacil ni bukan kepada kita sebagai peternak, tapi kepada Gelap sikitlah gambar dia. agensi yang menjaga peternakan. So, Okey, jangan Ijin ada syukur. fikir-fikir lah, jaga kita ni. Telefon datang cepat. Nanti dibatangkan di situ. Jelas tak suara Cik MJ ni? Jelas tak? Kalau tak jelas, dia mention ni. Saya akan buat, mungkin dia pakai mikrofon ni. Jelas tak? Kita fikirkan Tolong komen siapa yang ada dalam ni. Komen jelas tak? Tapi itu satu sibuk. Transit base. Yes. Transit base. Saya lepas ni sepatutnya saya pergi terus ke Kedah untuk pilih lembu korban next year. Tak perlu dah kita mengamalkan lembu, kita yang mengawal untuk dapat hasil yang pastinya kita boleh projek income kita. Okay? Untuk kambing, tuan-tuan kena target 30 ekor je jualan sebulan. 30 ekor jualan sebulan. Ke mana nak jual? Puan dua mana? Jalan Tun Hospital. Yang terdekat ke Jalan Tun? Pasal Jalan Tun. Berapa orang beranak sekali? Agak-agak. Puan duduk ke mana? Melaka. Melaka lagi berapa orang beranak? Berapa orang beranak? Sehari. Itu yang kita punya prospek bisnes. Sebab orang nak buat akikah mesti lepas mana, kan? Ini yang dipanggil revolusi yang kena fikir, kan? Maksud kita kena wawarkan bisnes kita. Orang keluar je hospital, nampak tak? Puan punya sewa telefon. Sebab orang nak buat akikah dengan kambing, kan? Ini yang antara yang kita fikirkan. Kita kena sasarkan jualan. Minimum tuan jual 30 ekor sehari. Satu hari setiap hospital daerah minimum 3 orang beranak. Tapi biasanya lebih daripada 3. Terutama hujan. Banjir walaupun banjir macam mana pun. Jadi duduk dalam nakmah macam tu, sebelah-sebelah, siapa pernah kena panas? Boleh? Walaupun dalam boleh kan? Akan fikir semua tuan-tuan. Maksudnya hasil daripada orang beranak tadi, orang akan buat akikah. Dan akikah syaratnya berapa? Berapa lama? Kambing 2 tahun, diri-diri 1 tahun. Okay? Jadi kita kena fikirkan revolusi bisnes kita, nak beli kambing ke nak beli bimbing. Jadi kita boleh fokuskan ke diri-diri. Ini antara kaedah.
negara China, bini-bini mereka beranak, setiap kali beranak 3 ekor. China. Dia kena pastikan dia ada waktu bini-bini dia yang beranak 3 ekor. Dia tak boleh kami. Beranak 3 ekor, 3 ekor, 3 ekor, 3 ekor, 3 ekor. Kan buat anak kami kan 2 tahun dapat berapa kali beranak? Mana maunya 5? 3 kali. Pernah tak tengok ibu tu, kita ambil 1 hari bulan sampai 24 bulan, dia beranak 3 kali. Ini masalah kita. Sebab kita tak training kan kahwin ni. Lepas dia kahwin, dia beranak. Lepas beranak, berapa hari dia punya patah? Puan, berapa hari patah? Puan berapa hari patah? Yes. 3 bulan pisahkan dengan anak. Dan bila tak dipisahkan, dia dah akan mengawan. Bila tak nak mengawan, lambat lagi. Next. Kelahiran next round. Yes. Saya jumpa kata tu tak jumpa. Ini yang kita kena prospekkan, kita kena fikirkan macam mana kita nak revolusikan kita punya peternakan kambing. Ini kaedah. Maksudnya kalau kita buat biak, kita buat biak dalam kandang, pastikan 3 bulan pisahkan dengan anak. Dan ibunya boleh dengan pejantan. Dan pastikan pejantan tu anak dia 2 ke atas. Kalau anak dia sekor-sekor, jantan tu tenang dulu. Mak itu apa? Mak no problem, dia tahan saja. Dan menyuntik. Atau tuan-tuan kena fikirkan satu kaedah. No jantan. Pakai teknik baru. Apa tadi? Hadas. Berhadas. Maksudnya secara artificial, secara AI. Masuk pening. Bagus AI apa? Kalau kita ada 10 ekor, kita boleh seragamkan 10 ekor tu biak. Dia membiak. Dia ingin, dia nak kahwin. Serentak kita santaukan dengan pening. Dan akhirnya dia beranak sama. Yang bagus pula, benda yang kita memang boleh masuk, nak jantan ke nak betina. Dan lagi bagus, boleh pilih. Nak Melayu, nak Bangla, nak Nepal, nak Melayu, nak Thailand. Benda boleh kita pilih. AI. Pernah buat tak AI? Kambing tak perlu ya. Kau dia tinggi tau. Resiko Kau ada upah dia. Apa dia? Upah dia tu kos tu tinggi tau. Tidak tinggi sangat. Kalau lembu 100 je. Lembu 1 seorang. Ha? Kita belajar. Tak lagi. Kita kahwin, kita upah orang buat tak? Kita masukkan, kita rasa feeling dekat mana, semua tengok. Maksudnya kita belajar. Kita ni kami, kita seluruh kami ni sendiri. Kalau lembu boleh. Boleh. Ini kaedah yang kita fikirkan. Okey, untuk income base, tuan-tuan kena target jualan 30 ekor. Tegak ada kandang kambing, mesti ada kambing etika dan buat promosi. Dan kita punya bis. Kambing kan? Saya tak boleh suruh kita pasal nak cerita lembu kan? Lembu lagi best apa? Lembu lagi best. Keuntungan lembu seekor 2,000. Dan keperluan satu korban, satu negara, satu rupiah. Dan lembu itu tuan-tuan boleh photostat saja. Photostat. Saya nak pilih nak photostat. Berapa ekor nak? Nak saiz yang sama, nak saiz yang berat yang sama, nak pakai yang sama, dah boleh photostat. Ini kaedah bisnes. Kita bela 80 ekor saja untuk korban. Dan kita dapat untuk minimum 1,500 bersih. 80 ekor kali dengan 1,500 berapa dapat kan? Dah lama sangat. Walaupun ilmu pisah, walaupun ilmu pisah tak boleh, tak boleh rani. Sebab kita tak boleh nak. Dia terlalu. Tak kisah, saya tak
Dia nak kira baru boleh satu. Kan? Maksudnya 1,500 kali dengan 80 ekor, berapa total? 20,000. Bagi 12? 20,000. Bergaya tak? Kerja 4 bulan dapat 10,000 sebulan. Tangan kat belakang. Boleh. Macam mana berhenti buat orang kaya jalan. That's the best business. Lembu pendapatan tahunan, kambing pendapatan bulanan. Jadi insyaAllah tuan-tuan bisa ini paling tuan-tuan. Ini jadi pokok dalam kan, sebab income kita lebih pada kambing. Tapi tak perlu risau, kambing kita boleh lepaskan kawasan getah tadi kan. Getah di mesin rumput tak boleh kambing, di mesin rumput boleh kelepuk, dan tayu ini boleh jadikan baja, pakaian, susu getah menipis sampai mangkuk, 3 mangkuk pun penuh kan. Ini satu pada revolusi yang tuan-tuan kena fikirkan. Sebab untuk ternakan, untuk daging, kita akui ya, kenapa daging culture diwujudkan? Sebab tuan-tuan tak mampu keluarkan kambing yang banyak, lembu yang banyak. Orang beranak hari-hari kan? Maksudnya penambahan penduduk, pengurangan ternakan, menyebabkan idea culture ni wujud. Antara yang tuan-tuan mungkin nak makan, yes, bergembira. Cuma di Malaysia saya tak pasti, sebab kita ada masih lagi belum di Timang Utara untuk menerima daging culture. Tak mustahil boleh masuk kan? Mustahil tak? Tak mustahil kan? Tak mustahil kan? Itu bergantung pada agensi yang mengawal. Ini antara benda yang kita kena fikirkan ya. Okey, slide ni tuan-tuan boleh tengok, boleh baca. Saya nak ceritakan benda yang lebih kepada business minded, supaya tuan-tuan kali nanti boleh fikir macam mana nak menambah income, macam mana nak menerapkan kita punya income base. Kambing tuan-tuan kena jual sekurang-kurangnya 30 ekor sebulan. Sebulan tak? Sebulan 30 ekor. Okey. Kemudian lembu jual 80 ekor sebulan. Kerja berapa? Kita buat sendiri. Tak ada masalah. Kambing sekarang celik pak. Dia masuk. Dia keluar. Kita lagi apa? Dia memang cakap dia. Kan? Maksudnya kita boleh ajar dia. Ini yang satu kaedah. Kita kena latih dia. Tapi kalau kita buat training base, tak perlu lepaskan takut. Tak perlu lepaskan takut. Okay? Dan saya boleh buktikan benda ni boleh menjadikan kenyataan ya. Ada kawan di Sabah, dia ada 6 kandang kambing ya. Dia pukul 11 dia lepaskan kambing. Pukul 8 masing-masing dah kumpul kat lorong. Tapi ya, saya pernah tidur kat kandang kambing dia. Okay? Standby. Pukul 11 dia lepas. Dia mengatalah bertaburanlah kambing itu dalam ladang seluas 100 hektar. Pukul 5 dia balik. Dan dia boleh balik, masuk bilik dia balik. Kandang A, kandang B, dia masuk, dia tak tutup. Macam mana dia buat? Bilik dia pada awal. Okay, ini antara kaedah. Itu cerita lain. Tapi itulah antara kaedah yang ceritakan susah. Ataupun kita boleh John. Dia tahu lah. Adik kali. Kan? Antara dibenarkan untuk kita jaga ternakan ya. Dulu tak boleh, John tak boleh. Kilat dulu tak boleh. Dulu tak apa, saya tak ada tanggungan. Sebab kita cari makan sendiri. Betul, tak, tapi John tu kilat juga betul. Tak perlu pun. Tak perlu John. Okey, tuan-tuan. Bila kita fikirkan ada revolusi, getah sekarang ni makin kurang sebab ada satu lagi revolusi, gantian getah. Sintetik. Dia punya base bila kita buat tiruan ni, harga lebih murah, proses buat lebih cepat, kemudian lebih ekonomi dan akhirnya produktiviti tinggi. Itulah revolusi. Okey, dulu kita berebut nak beli kereta yang sport. Sekarang orang belum pula nak beli kereta apa? Ini revolusi. Dan sekarang pula dah kereta elektrik. Tak nak bawa autopilot. Jadi supir nak kerja apa? Dia ancaman sebenarnya. Dah tak perlu ada supir lagi. Kan? Cuma kodi kan betul?
Nak pergi ke parit, cakap ke parit betul. Nanti masuk parit. Koordinat ke mana lokasi kita nak pergi itu kena betul. Kita tak masuk parit. Nak pergi parit. Masuknya parit kan? Tak masuknya. Dia punya indication. Sebab sistem daripada instruction. Ni antara revolusi ancaman dalam kita punya bisnes. Tapi untuk lembu kambing, saya salute tuan-tuan, memang kita tak terjejas. Okey? Betul nak ada terjejas? Jadi dia buat import lagi. Import? Tak fikir pasal tuan-tuan punya bisnes lembu kambing? Tak tanya pun. Tanyalah. Kan? Macam nak tolong kita supaya kambing tu tak sakit. Itu revolusi yang dia kena buat tu. Betenang dengan mati kena fikirkan supaya tuan-tuan bela, kambing beranak, dia tak sakit dan dia boleh jual. Sekarang banyak tak masalah sakit? Banyak kan? Itu kena fikirkan. Okey, saya memang cadangkan tuan-tuan ya. Dalam cadangan lembu kambing, kena guna IM. Siapa dah pernah guna IM? Bila guna IM, lembu kambing kita tak sakit. Ladang kita tak berbusuk. Tak ada bau busuk. Dan ladang kita tak ada bau. Kenapa tak ada lab? Kenapa tak ada lab? Ada bau. Ada bau. Okey, tak ada bau. Kenapa tak ada bau? Sebab Michael kita makan dia. Michael makan bau tu. Pening Michael. Ada RM10. Nak bagi dia orang RM10 kalau jawab. Tak ada bawah. Saya bagi RM10. Sebab dia makan protein ke? Dia makan protein. Sebab protein tu kena serap dengan tenaga. Kurang protein makan. Najis tu Kurang protein. Sebab Dekat-dekat penggunaan amonia. Tapi tak sampai RM10. penggunaan amonia. Ha? Penggunaan amonia. Penggunaan amonia. Tak, memang keluar amonia. Okey, sebab dia harga sama RM10. Dia betul tak makro dia. Okey. Bila kita pakai makro dia, okey. Benda halus ni dia akan menyerap protein dan akhirnya lembu kita cepat membesar. Syahir orang. Kadang yang lain yang keluar tu dah tak ada protein. Ilek! Bila tak ada protein, protein yang ada orang menyebabkan berbau. Bila berbau, lalat datang. Bernikam suara sini. Itu yang ladang kita berlalat. Jadi tuan-tuan, wajib guna EM. Segap. Dia segar. Dalam badan. Puan kalau minum EM, minum EM, kembalikan BMI balik. Jangan tak minum. Yes. Dia buat Tak apa, untuk ni nanti scan. Kita guna untuk M buatan kita untuk orang. Kalau yang kat ladang tu kita untuk ladang kan. Bahan-bahan dia tu buat sendiri, kami buat sendiri. Kaedah buat EM dan tuan boleh buat sendiri. Satu je tak settle perut dia je. Untuk getah, untuk Memang dalam nak minum betul. bunga boleh guna. Habis dah stok itu tak boleh. Sebab bahan dia kena pakai honey, pure honey. Kadang kita akan jadi sihat. Madu nak dapat yang pure kan payah. Masuk dalam. Tak banyak pun. Dalam sehari pagi, sekali pagi, sekali malam je. Saya nak cerita sikit pasal macam mana daging culture itu terjadi. Dia melalui satu proses biopsi yang disuntik. Dia ambil pada terakan hidup melalui apa? Otot dan juga lemak. Diambil. Okey, ambil itu dipanggil stem cell, masuklah dalam rahim tiroid. Rahim tiroid ni dimasukkan makanan dia, serum daripada tumbuhan, daripada mikrob, dan dijadilah satu daging. Daging ni pula masukkan ke dalam kilang. Kilang ni pula dia buat untuk apa? Nak buat benda juga. Nak jadi sosial, jadi sosial lah. Panjang-panjang, pendek-pendek, tak kisah. Ataupun nak jadi meatball, ataupun nak jadi lamb shoulder, nak jadi lamb chicken chop.
Semuanya boleh. Lencong. Semuanya boleh dibuat. Ini satu proses yang tak perlu langsung ada tanah, tak perlu langsung ada peternak, tak perlu ada langsung rumput makanan, pekerja berpeluh-peluh, kan? Tak perlu. Ini semua dibuat dalam profesional dan dia boleh buat kilangnya kilang. Okey, dari segi kos, bila keluar satu mahal tak? Tapi kan keluaran untuk satu dunia murah je. Yes, Seekor lembu 4 daging 4 ekor kira-kira. satu ekor lembu dia boleh produce 100 ekor lembu. Lagi untung. Tengok, abang dah pandang ke atas dah. Mikir. Mikir kan? Tak masuk dalam kepala kan? Ni, tak masuk dalam kepala. Cuma, yang kita khawatiri kan, takut dia ambil pada ternakan yang mati. Takut dia claim ambil daripada lembu, tapi dia ambil yang pakai bini. Baik. Sebab murah. Okay. Ini antara yang kita khawatiri, dan benda ni yang belum lagi difatwakan lulus atau tidak. Tapi dah ada dalam pasaran. Antara yang menggunakan garis terikat Singapura. Mereka tak ada terikat yang kita saja nak pergi Singapura kena cari yang halal dan harapkan. Ini yang satu benda yang kita rasakan. Ianya mengganggu tak? Dia mengganggu siapa? Import lagi, okay? Itu yang terganggu. Tapi dari segi kambing, lembu memang tak langsung impact langsung. Tuan-tuan boleh bersukaria sampai kaya raya. Dan dia dikatakan di akhir zaman yang paling kaya adalah peternak kambing. Tak ada turun kan? Sorry. Dia maksudnya nak pergi kelah, kaya maksudnya nak beli gelang ada duit. Nak sedekah ada duit. Nak makan ada duit. Nak makan ada duit. Kan? Kau bagi RM5. Contoh. Kan? Masih ada duit dia bagi. Dia yang kan kaya. Kan? Bukan kita ada berjuta. Tak, itu subjektif. Okay, subjektif tuan-tuan. Kaya dia subjektif. Kan? Maksudnya paling kaya subuh tuan-tuan boleh pijak lagi masjid. Paling kaya. Kalau cerita dia berjuta nak akaun, saya cerita rasa sepang. Yes. Okay, itu benda yang melibatkan diri sendiri. Okay. Inilah mangkuk yang cerita. Yang ni ditekankan, diarahkan, disuruh, dibaca ikhwan, takkan. Disuruh oleh Mr. McDonald. Cuba cari kawan dia tak apa macam ni. Sebab dia ada cucuk dalam dunia ni. Muka macam ni. Tak ada dalam bilik ni. Tak ada? Tak ada. Alhamdulillah. Ni revolusi. Dia lah mencipta pada tahun 2013. Okey? Ada tak kat Malaysia? Dah ada tuan-tuan. Dekat Penang. Tapi dia masih lagi bukan bawah kuasa Jabatan Agama Islam sebab dia buat keli dengan Kerapu dengan belut. sebab ikan air dia tak kisah kan? Sebab dia boleh makan, dia halal. Jangan makan dia punya sayur dia saja. Okey, dia dah ada dengan Malaysia ya. Cuma yang untuk lembu kambing masih dalam peringkat para saintis. Dia saintis kat sini. Dengan asal tak maksudnya mereka yang duduk di kayangan yang memikir. Okay, kita terima saja ya. Okey. Okey, benda ni baik atau tidak bergantung pada penerimaan kita lah. Bagus dia dapat bekalkan daging dengan segera dan ending dia kat customer kita beli burger murah. Puan beli burger paling mahal kau beli.
Pergi! Berapa ringgit? RM6. Mampu beli kan? Anak belanja. Tak mampu dah ni. Kan? Anak belanja, maksudnya apa? Saya tanya tadi, tuan dia beli anak belanja. Mana kita tak mampu? Mahal. Kan? Tapi kalau bakti sukaca ni, dia jadi murah. RM1.50. Mampu tak dia? Boleh. Duit RM100 dah atas habis guna dah. Ingat 31 yang belas. Tahu kan RM100? Tahu? Tak ada lagi? Tak boleh beli. Kalau bagi bawang tak boleh masuk. Beli kan? Bawang tak boleh masuk dalam 100. Eh, boleh. Bahan basah yang tak boleh. Sebab kita bukan bangla. Tak marah kan? Bangla marah. Ya. Bawang tak masuk dalam 100. Okey, saya nak terangkan yang saya punya. Okey, saya nak terang sedikit saya punya. Ya. Okey, Puan Tanah kata kena cakap juga. Sebab yang buat ni Puan Tanah. Cakap saya. Ya. Kalau nak ceritakan sisa terakan, apa sisa terakan? Air lembu, air ambil. Lagi tak apa? Dulu tak ada tai. Ayam. Benda ni kalau tak guna IM, dia akan jadi satu masalah. Betul tak? Di ladang saya ada 500 tan tai lembu belum. Sebab satu hari dia keluarkan 10 kilo satu ekor lembu. 100 ekor satu hari satu tan. Production air lembu. Yang ni yang kita kena fikirkan. Sebab kita tak tahulah kenapa lah berlaku di Malaysia ni masih lagi menggunakan chemical. Doa sangat dapat pemimpin yang amanah yang boleh menjadikan direction 2030 atau 2040 no chemical. Tak ada langsung menggunakan chemical. Padi, cili, sawit, jagung, tebu, kan semua pakai chemical. Antara sebab kita tengok uji ni sebab lemak sebab pemakanan. Dulu orang umur ada panjang sampai 100 tahun kan? Sekarang 50 tahun pun dah sudah sakit dah kan? Kalau makan pemakanan. Okey? Itu pasal kita kena kembali. Kalau misalnya kita dah stop menggunakan chemical, insya-Allah tai lembu, tai kambing, ada lembu dan dasar ada harga. Okey. Nanti kalau ada dalam kumpulan ni menjadi Perdana Menteri. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Siapa nak jadi Perdana Menteri? Enggak salah, betul. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Ada Sultan. Mana tu Sultan? Oh, dah jadi Puan Sultan. Kita ada apa-apa. Dapat projek. Maksudnya, kalau siapa dalam ni esok jadi menteri ke, jadi Perdana Menteri ke, fikir-fikirlah macam mana nak menjadikan makanan kita lebih sihat. Maksudnya, kurangkan penggunaan chemical. Lembu kambing tak perlu guna ubat. Pakai IM saja. Saya dah pakai 15 tahun, tak ada ubat, ada langsung apa ni, apa kita pakai untuk pakai lembu kambing. Nilai tak. Okey, maksudnya impact daripada penggunaan IM saja. Okey, senang kalau sakit, sakit perut kita masuk IM, insya-Allah. Baik, kalau tak baik, insya-Allah kita bisa lagi. Okey, pernah buat tak? Tai lembu jadi gas. Pernah buat tak? Kenapa tak pernah? Sebab kita masih dapat gas bersubsidi. 14 kilo baru RM26, RM27, RM10. Cuba tukar yang gas warna tong apa tu? Tong apa? Berapa ringgit? 60. Warna merah tu. 30. Mana 30? 70 kan? 70 kan? Kalau 70 nanti, baru kita fikir nak beli tai lembu, nak kacau-kacau, nak jadikan gas. Kalau boleh, nasi makan yang
dalam kita kumpul akan buat apa? Apa dia? Kita bioreactor, lepas kita buat sendiri semua tu, kita keluar semua tu, bahan yang terbendak tu buat apa? Bagi kan dalam makan. Makan yang baik, sehingga dekat bunga dia. Bunga dia berbunga, lepas dia akan ambil bunga punya. Ya, ada the next slide ada. Macam sehari, macam sultan kita sekitar keluar kan. Jadi kita nak dia tetap ada emas yang sama juga. Betul, besar-besar. Cuma mampu tak kita sediakan juta-juta. Itu isu kan. Tak perlu pada kita. Sebab kita rakyat pun. Mahal duit. Tapi benda ni boleh dibuat. Belum ada veteriner yang buat pun. Padahal dia dapat ada juta tu. Lepas tu kena ada sampel daripada mereka untuk kita buat. Sebenarnya buat benda ni satu benda yang murah. Kalau kita kantong biru, kita masukkan dalam lembu dan ambil, aku tak kita. Kena masuk air, kacau diblokis. Kena kita masak lah, lempik. Jual sekeping RM1 aja. Murah sebab gas tak bayar kan. Ini ekonomi skill yang lebih pada penggunaan rumah. Tapi kalau nak di komersial kan, nak jadikan jualan, dia kena buat skala besar. Ada kaedah ni ya. Okey, satu gas ni dia. Dia angkut air lembu ni masuk sini dan sini ada kacau. Siapa kacau ni? Orang yang gemuk nak kacau. Dia punya kipas di sini ya. Dia akan pusing dan mengeluarkan gas dan inilah kita masuk dalam tabung. Yang lebihan tadi bagi pelakar tadi siram bunga. Okey. Jadi baja yang bagus. Jadi cycle Okey, apa lagi kita boleh buat? Tai lembu boleh jadi batu-batu. Tai lembu boleh jadi rumah. Kencing lembu. Ada orang beli RM2 sama kita. Siapa nak? Saya bagi nombor telefon ni. Buat baca Kan? Kencing dia. Kencing dia tak? Kan? Satu buat. Satu liter RM2. Kan? Untuk siram sayur. Yuria. Okay, ini satu benda yang yuria asli yang orang minta. Banyak sangat. Saya selalu siram untuk apa tu sayur-sayur dan Betul. utamanya kucai. Betul. Okay. Jadi kucai tu misal dia lagi lepas. Kan? Okay. Antara yang boleh digunakan lah. Sekarang boleh buat ni. Tuan-tuan duduk angkat tak lembu. Ni. komposit. Jadi komposit. Kan? Tak fikir kita kan? Kan? Ini antara benda yang waste yang boleh dijadikan bahan dan akhirnya berguna untuk kita kan. Ini antaranya. Okey. Dan kalau boleh kita integrasikan. Buat macam dekat Indonesia dia ada ladang jagung, dia mesti ada satu. Kenapa? Bagi makan jagung, bagi makan jagung. Makan jagung. Suruhlah lembu tu berak dulu. Naik lembu, bagi pada jagung. Jagung besar, buahnya jual. Batang tu bagi pada lembu. Jadi jagung dapat hasil, lembu dapat hasil. Dan kita tak pakai, baja. Macam Tak kelima ayam. pakai, makan. Macam kelima ayam. Ayam dengan keli. Kita pernah buat tak? Tengok. Tengok. Kalau Best kan? Tak lalu makan. Tengok beg. Makan keli yang daripada Jepang. Produk siap. Siapa pernah beli keli dekat Lotus ke? saya makan ikan. Sombong tak naik. Banyak lah. Sombatan dekat kita pakai kan? Sebab itu antara kos yang rendah. Ayam, lebihan makanan tadi dengan taik dia, keli makan dan keli tak perlu bagi makan. Jadi ayam boleh dapat hasil, keli pun dapat hasil. Bila nak jual, transfer dalam satu kotak, masukkan ringgit, dia biar dalam seminggu, baru jual. Agak Saya tak makan keli. keli you kan? Kalau makan sedap letak dengan sambal goreng, sambal goreng. Sambal hijau, sambal hijau. Sambal hijau. Oh, dia punya ampun. Ada tu masak Jawa, keli. Pecel lele. Macam lele. Ya, kan orang Jawa. Ha? Baik Sumatera. Boleh masuk. Saya salah. Jawa dia boleh masuk kat
kambing sebelah. Okey. Ini yang diceritakan satu lagi topik yang diminta. Daripada makanan, rumput, jadi kambing. Sekarang ni masalah kita dalam peternakan kambing. Lepas ni ada speaker lain ke? Makanan Tak ada. tak perlu risau tuan. Yang penting tuan jual kan. Bagilah makan dedak. Kan beli dedak yang berkualiti. Kambing Boleh besar, extend ke? yang penting tuan Sebab dia ada banyak lagi slide dia ni. kena jual 30 ekor. Bila dijual 30 ekor, tuan akan sabar. 30 ekor masuk 10 ekor. Habislah masa satu ekor 10 hari. Oh. Lagi 10 hari masuk lagi 10 ekor. Habis Paling-paling pun kali cepat ketiga tidur. masuk lagi 10 ekor, habiskan. Mana 30 ekor? Ni okey je. Seekor boleh Saya untung cakap tadi 300. boleh extend sikit tak? Kambing Sebab ya? banyak sikit. Kita training, ambil dan jual. Seekor boleh untung 300. Puan Mana cakap 30 ekor jadi berapa? ada dinner nak masuk baju nak makan masuk. 9,000. Upah semula 100. Sebab sekarang undang-undang veteriner, kambing nak pergi rumah jiran sebelah kena ambil ujian darah. Kambing nak pergi rumah sebelah, ni tak pergi sebelah ni. Ni rumah, buat. Ni rumah, buat. Kan dia nak pergi sebelah je, kena ujian darah. Undang-undang itu orang tadi. Undang-undang baru. Kan? Tak tahu. Yang sebelah rumah saja. Kecuali kita pakai dia waste. Tak waste, dia jalan sikit. Naik basikal, kita ikut, kena ambil ujian darah. Undang-undang ni, dia menyusahkan kita. Ya? Jadi kita kena educate customer kita, mesti semulih dalam dapat upah semulih. Dapat upah semulih. Ini adalah satu kebaikan ataupun positif daripada undang-undang yang dibuat oleh veteriner. Okey. Lembu hasilnya apa? Daripada rumput pergi kepada susu ataupun daging. Kalau ayam dapat apa? Telur ke ayam tu? Ayam dulu. Ayam susah. Ayam. Siapa yang bawa ayam dalam kapal? Nabi apa? Dia buat telur kan buat ayam? Adam. Ayam. Kan jawapan kan? Kan ada depan telur kan? Kan yang masuk dalam kapal Dino adalah sepasang-sepasang. Mana bukan telur sepasang kan? Ayam sepasang. Jadi ada jawapan kan? Ayam dulu kan? Okay. Kalau ikan, hasilnya ikan. Okay, ini antara makanan yang kita bagi makan dan apa hasil ya. Okey, siapa yang buat makanan ternakan untuk dijual? Untuk ternakan sendiri tak ada masalah. Tapi untuk dijual kena dapat lesen daripada veteriner. Ini undang-undang ini kan. Kena ambil ya. Sebab dia takut tuan-tuan masukkan aditif. Terlarang. Aditif masuk yang berupa tak kisahlah tak tiba contoh kat ahli lah kan, ayam tu kuat mengawal kan, tapi kalau lembu ni kuat makan ayam daging kuat makan. Sekarang ayam daging berapa hari satu cycle? 2 hari. Berapa? 2 hari? 20 kilo? 2 kilo. Dulu 40 hari tak? Turun jadi 75. Turun jadi 30. Turun jadi 28. 25 kan. Yang terbaru saya dengar baru dengar hari ni 20 hari. Yang terdekat 25. Bermakna Makan bodoh ayam tu. Dan yang makan pun bodoh. Kenapa? Anak kita jadi PSD. Anak-anak kita mudah kena penyakit buah pinggang, kecil manis, darah tinggi dalam usia yang muda sebab makan ayam daging. Jadi perlu kurangkan makan ayam daging. Makan ayam kacang. Maksudnya kita cari satu solusi yang lain. Maksudnya kita cari kaedah yang lain supaya kita makan benda yang sihat. Jadi tuan-tuan, antara benda yang kita kena fikirkan. Distribusi ternakan tu bagus daripada 40 hari jadi 20 hari. Jadi tempoh dia dulu 1 tahun dapat 7 kali kan? 6 kali atau 5 kali. Sekarang 1 tahun dapat 11 kali. Cycle dia punya production, okay? Dan sistem untuk pembersihan dia kurang pada seminggu. Sebab sekarang dia pakai belting system. Dia pegang aja, biar lagi. Okay? Tu
Tuan-tuan tadi basuh berak ke mana? Air. Ini revolusi satu benda yang menyusah kita. Kan? Apa? Saya masuk atas. Geli tak? Pandai ya tembak ke tempat tu. Oh, kami tak ada, kami lama. Apa cerita? Ambil ke mana? Ambil pada luar. Ada tepi. Tak ada. Ha? Salah ni kat sana. Kalau ada revolusi benda ni menyusah mesti balik ya. Ya. Ini satu benda yang kita kena fikirkan, kita kena bersedia berada di mana-mana, kita kena kan. Ingat tadi nak berstinjak ada kan. Okey, kena pastikan bekalan dalam negara. Ayat fikir pasal negara. Fikir pasal negara. Okey. Kalau tuan-tuan fikir pasal negara, sekarang macam mikir, macam mana pun pergi tak ada gaji ya? Fikir kan, nak bayar hotel, bayar bagi makan kan, macam mana kan? Dah fikir ya? Fikir kalau tuan-tuan punya duit nak masuk. Okey? Maksudnya fikirkan kambing kita nak jual macam mana, macam mana kita nak jual lembu. Tahun ni target berapa ekor nak jual. Siapa jadi usahawan lembu? Okey? Saya cadangkan. Siapa cadang ni? Pastikan tahun ni cecah 80 ekor. Dua ekor aja. Saya bagi beranak. Kalau untuk sampai tu 2,000, 4,000 kali 12. Kalau apa? Ini pasal dia sudah kena tahu pergi khusus ni. Tapi saya wakil. Okey, tuan-tuan. Kalau tak ada duit, ini keadaan saya menumpang dengan satu orang. Saya buat satu program kan. Siapa nak masuk grup saya akan beritahu dan tuan-tuan boleh buat benda yang sama. Kita wawarkan ke public invest duit masuk dalam akaun kita dan kita beli lembu. Kita jaga kita jualkan. Dan dia punya keuntungan kita bagi. Lagi tiga. 1/3 ada tuan duit tadi. 1/3 kita. 1/3 tadi insurans. Risiko kematian. Jadi tuan duit tadi confirm dia akan dapat bahagian. InsyaAllah kalau bersama kami dia tak kurang pada 10%. Maksudnya pelaburan. Pelaburan Tapi kalau insurans tak ada apa-apa, tak ada kurang pun. kita kurang. Tempat setengah lagi sound. Maksudnya kita boleh buat Asyik tak ada depan. ya. Nanti saya akan share saya punya satu proposal lah. Nanti tuan boleh tengok lah. Kalau siapa masuk dalam grup kita boleh tengok ya. Okey. Jom kita naik ke kambing. Saya nak terangkan sedikit. Ini dari segi situasi semasa. Bekalan dalam negara, pengeluaran kita, okey, pengeluaran kita 100 ekor yang diperlukan oleh negara. Kami mau boleh keluar 10 ekor. Lagi 90 ekor ke mana? Ekor, tapi dalam bentuk daging. Okey, lembu pun sama. Yang ni termasuk kambing yang masuk hidup daripada Thailand dan juga Australia. Termasuk kan? Jadi ini data daripada Joseph 2023. 2024 minggu depan. Data 2024 minggu depan. Okey, tak sempat dipublishkan ya. Ini data yang diberi oleh Joseph juga. Yang itu kita punya import. Banyak tak kita import? Banyak. Okey, inilah yang berlaku. Yang menyebabkan isu kanser masuk, daging kambing palsu masuk, daging lembu palsu masuk, daging ladak palsu masuk, daging unta palsu masuk, semua di sini. Okey, yang menggunakan isu kanser yang inilah yang dia punya import ya. Yang patut kita ni tak isu, tak ada masalah. Dia mengawal, okey, ngam 9 bulan dia mana? Okey. Okey, penggunaan. Ini data buat makan 1,5 kilo setahun. Ini daripada data. Saya Malaysia keseluruhan ikut 3 juta, setiap orang makan 1.2 kilo setahun. Okey. Kalau lembu pula dia makan lebih sikit.
rendang, kena air kan, rendang, semprit, masuk. Semprit tu boleh lah. Ini data yang ditunjukkan 3 tahun. Maksudnya penurunan. Nampak macam mendata. Tahun 2005 saya masuk industri, dia punya figure sama kan? Maksudnya figure statik. Jadi tuan-tuan memainkan peranan untuk menambahkan. Ada kisah. Tuan-tuan ada fikirkan income kita. Itu pasal Veterina marah dengan saya, kalau kita menang dapat anugerah menteri, dapat 60,000 daripada 1,000 tinggal sekarang 10,000. Itu menang. Macam nak bankrupt yang dia orang. Sebab kita buat regulasi kenaikan. Kita letakkan dalam kanan kita jantan sahaja. Yang dibuat itu akikah. Untuk buat akikah. Tak perlu dia mengawalkan. Tak payah ada pengawalan. Tak payah Dia mengawal tempat lain. tak payah orang rumah. Jadi Dia mengawal kat kandang boleh. Saya ambil. kita fikirkan bagaimana nak dapatkan itu kambing. Dapat 10,000 daripada lembu setahun sekali jual. Dapat kambing 10,000 sebulan, 20,000, lain-lain 10,000, 30,000 sebulan. Okey tak? Okey kan? Okey kan? Tapi itu okey kan? Alhamdulillah. Itu antara benda yang kita akan fikirkan dari segi industri ni. Okey. Ini saya nak buktikan. Ini daripada kita punya realistik. Jualan untuk lembu kambing mesti tertumpu pada korban yang akikah. 90%. Jadi tissue culture ni, daging tiruan ni impact bagi kita. Impact, alhamdulillah. Okey, tak ada impact langsung kan. Dan tuan-tuan boleh jual daging, kalau nak jual daging tak ada masalah. Cuma kalau nak jual daging ni pastikan jangan beli kurangkan. Nanti orang jual daging fresh dicampur yang frozen. Laku tak? Laku. Kenapa biarkan? Ada buat tahu. Siapa yang buat? Ini ada soalan SPR ni. Kenapa tak lakukan? Tak, benda-benda ni kena agensi lah. Kena menguaskan. Tapi kita sebagai pengusaha kena amanah. Sekali kita tipu, Allah akan menang kita. Kan nanti nak memikul je dekat sana pun. Alah, masuk hati sekejap. Masuk. Maksudnya, ada orang cakap sangat kan kata bila kita syahadah aja, confirm kita masuk syurga. Masalah sebelum masuk syurga kena celup dulu. Kan? Nak rasa celup, ambil cuba rasa. Ambil api tu cakap kesalahan kamu kan. Tengok rasa panas. Okay? Antara benda yang tuan-tuan kena fikirkan pula ni. Kita boleh jual baju, kalau ada buat tenusu, kita boleh jual susu kan. Dan lain-lain kita boleh buat bisnes. Ini kita punya perniagaan dalam kita punya bisnes. Kita 12. Okay, ada 12. Tuan-tuan mesti boleh masak. Tuan-tuan boleh jual baju, boleh buat makanan sendiri. Kemudian boleh buat apa ni, EM boleh jual. Boleh buat kandang, kalau ada kandang kita boleh ambil buat. Sekarang banyak ambil. Nak minta buat kandang. Okay, alhamdulillah. Industri ni mula dah rancak paling kan. Kemudian kita jual mesin, kita ada transport, kita ada farm stay. Ini antara benda lah yang saya buat di ladang saya kan. Okey, kalau kita buat breeding, sebab kita tak galakkan kita buat breeding sebab lama. Sampai 30 bulan kalau kambing. Kambing gunting berapa lama? 5 bulan. Tak lupa. Kan? Tapi kalau nak buat daging tadi, dia dalam rahim tiruan tu sebulan. Kan, berapa time kita nak, kan? Kita tempoh sebulan. Tapi kalau dalam cara natural 5 bulan, kan? Cuma kita macam mana nak pastikan dalam 2 tahun kambing tuan-tuan mesti beranak 3 kali. Dan bila beranak mengukur, bila dia akan dipisahkan. Sebab bila mak dan anak masih menyusu, yang mak tu tak akan biar. Bila tak biar, dia tak pengawal. Sebab yang nak kahwin jantan ke betina? Jantan. Tidak. Tidak. Kan? Ketika biar, jantan buat jantan akan Sama lah bunyi dia. bila Ni lama sangat hidup dengan kami ni. Ada jantan, dia boleh ejek jantan sebelah. Dia dengan kahwin kan, dia ejek kahwin sebelah kan. Itu pasal pecah kandang, sebab kandang sebelah nak numpang tui. Kawan tu ejek. Dia pun dengan pusing kan, marah tak mahu sebelah. Marah kan, itu jadi pecah kandang.
yang betina tiang, barulah jantan beraksi. Ni natural lembu kambing kan. Dan kalau tuan buat trading, kawasan dia kecil, modal dia kecil, dan kita punya overhead pun kecil. Ini antara benda yang tuan kena buat business oriented. Dalam kandang mesti ada kambing Afrika buat promosi. Dalam kandang juga ada lembu korban buat promosi. Okay, ini antara benda yang saya nak beritahu tuan-tuan. Fikirkan jualan base, income base. Di mana dapat duit? Nanti saya bantu. Tolong tunjukkan kaedah untuk dapatkan duit. Ingat dia punya sistem yang penting. Okey, boleh kaya tak? Boleh kan? Ini antara kambing-kambing yang pernah sirah dalam ladang kami ya. Okey. Akikah dia punya untung 300. Kalau jual susu dia punya untung RM20. Jual baja 50 sen tanpa proses. Kalau kita upah panggang untung jadi 500 ekor 3,000. Okey. Kalau upah masak 300 dan kalau upah sembelih paling murah pun RM50. Yang ini kita punya fokus. Kita punya servis dalam peternakan kambing ya. Ini satu yang kita kena fikirkan. Okey, kita jual hanya 30 ekor saja tuan. Kalau untung ni 300 dapat RM9,000. Dan plus upah sembelih, kalau upah sembelihnya RM50 kali dengan 30 ekor dapat RM1,500 campur dengan RM9,000 dapat RM10,500. Lembu tadi setahun dapat RM10,000. Jadi income dah RM20,000. Kan tak boleh bayar zakat. Kita boleh tolong orang. Kan? Boleh tambah tulang. Kan? Boleh jalan-jalan angkat. Kan? Boleh menjaga di pantai. Sebab projek lembu 4 bulan je setahun. Lagi 8 bulan buat apa? Lewat tapi pandai. Ini antara benda yang saya punya bisnes di ladang saya kan. Okey, jualan kambing kat mana? Hospital Salin. Orang banyak. Orang banyak kat mana? Hospital Salin. Buat ibu mengandung. Okey, kemudian pergi ke mana-mana. Pergi ke mana-mana, bawakan. Nampak dia mengandung. Pasti dia mengandung tak? Pasti dia mengandung. Okey. Maksudnya promosi. Ataupun letakkan baju kita. Tak belakang ni. Belakang. Nak kambing? Saya ada. Boleh. Dekat kereta kita. Kan? Kita punya Ferrari kita. Kan? Nak kambing? Saya ada. Kan? Maksudnya kita buat promosi bergerak. Jangan malu. Dan tukar WhatsApp kita kepada WhatsApp business. Ada? Dan tukar WhatsApp business. Orang business mesti ada WhatsApp business. Sebab WhatsApp business ada katalog. Dan kita boleh masukkan katalog. Bila orang tanya tu satu katalog. Kan tukar. Benda tu kan benda yang menjadikan ejen pemasaran kita ya. Okey, surau dan masjid untuk lembu korban. Kita sasarkan sebab boleh kata semua masjid tak jelas. Memang akan buat korban. Korbannya 5 ekor. Paling banyak sampai 100 ekor. Okey. Maksudnya jelantuk dia berapa masjid? Masjid 5 ekor, kalau 10 masjid ada 5 ekor. Kan? Maksudnya kita boleh sasarkan kat sinilah jualan korban kita ya. Okey. Kalau tuan dapat pembiakan, pastikan buat AI. Kenapa buat AI? Dia boleh buat biang seragam. Pengurusan lebih mudah dan kita boleh projek income. Sebab bila AI anak mesti 2 atas. 2 ke atas. Dan kita boleh buatkan 5 bulan, lepas 3 bulan kita buat AI. Dan selama 24 bulan convert boleh dapat 3 kali anak. Ini kalau buat untuk pembiakan. Okey? Kalau buat pembiakan kena buat AI ya. Ini antara batu-batu kambing lah. Dan kalau nak beli kambing, pastikan kambing 2 tahun beratnya jangan lebih 40 kilo. Kambing biri-biri 2 tahun jangan lebih 40 kilo. Kenapa? Susah nak jual. Kalau berat macam ni, nak jual pun kilo. 30 tu tinggal sama 1 kilo. Kan? 90 kilo. 90 kilo kali 30, 2,200 sebenar. Saya nak. Saya, coba. Daripada 33 juta. Mana dia punya percentage demand tu terlampau kecil. Jadi kena realistik. Nak bela mesti yang comply dengan customer nak. Saya kalangan saya memang ada dalam 20 ekor dia beli apa ni kambing. Kan kambing. Kambing kampung. Bila 2 tahun buat kambing kan. Dia dapat dalam 30-35 kilo. Senang jual. 1,200 senang jual. Kan? Kena pastikan. Lembu pun sama. Jangan bela Blue Brahman 2 tahun berat 200 kilo. Itu yang berlaku pada Johor Corporation Limpoh.
Kenapa ikut? Sebab lembu ni besar. Tak mampu orang beli. Dia kena realistik. Nak bela lembu kampung. Senang nak jual. 4,000, 5,000 senang. Kan nak jual. Jadi antara benda yang kita kena fikirkan, kena back tu cara kampung balik. Maksudnya kita bela lembu kampung, bela kambing kampung. Senang nak jaga, senang nak urus. Dalam pun dia belasah. Okey, satu lagi. Kandang kambing jangan simen di bawah. Ini orang Vietnam memang pantang dia tak simen. Tapi kalau saya cakap sebagai praktikalnya jangan simen di bawah kandang. Kenapa? Memang susah gila. Kalau orang Indo merangkap bawah kandang cuci, gampang bos. Apa maksud? Kalau orang kita macam gambar. Beza tak? Dua-dua dah sama je. Kan? Itu pasal kita tak nak kerja di kandang. Kan? Masalah apa? Masalah kerja-kerja lah. Kan? Antara benda yang kita susah sekarang adalah manpower. Okay? Itu pasal kita boleh uruskan sendiri, insyaAllah. Sampai umur 60 boleh uruskan sendiri. Kami setakat 3 ekor tak ada hal. Pagi setengah jam, petang setengah jam. Urus kami mudah. Pagi setengah jam, petang setengah jam. Okay? Dan lain-lain kita uruskan untuk pemilihan, uruskan untuk pengataran, uruskan untuk memasak kari. Based on tempahan. Kan? Ini antara benda yang kena fikirkan. Ya? Musuh dia? Musuh apa? Musuh kami. Musuh kami? Sama macam musuh saya juga. Kobra makan. Aku tak? Ada kan? Okey. Kena pastikan. Kena pastikan. Buaya tu. Kena buaya kan. Oh lah. Buaya ni apa jaga tu? Dia antara benda kalau kita buat, kalau boleh lembu kambing sebelah rumah kita. The best management. Lembu kambing sebelah rumah kita, ayam sebelah rumah kita. Jadi senang nak urus. Belakang rumah kan? Cuba rumah belakang tu kan? Tak masuk sekitar kita. Sebab senang nak pantauan. Laku banyak curian ni sebab kita punya kandang dengan rumah jauh. Itu musibah kan? Itu pasal tuan-tuan, antara benda yang tuan-tuan kena amalkan selepas subuh dengan selepas habis kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca 3 kali. InsyaAllah kita dihindarkan pada musibah besar. Antaranya kecurian, musibah besar. Okay? Dihindarkan. InsyaAllah Allah hindarkan. Kena percaya dengan Bismillah. InsyaAllah itu je. Kita betul. InsyaAllah. Ini kalau kita jaga mesti bagi, kalau dedak 3%, kalau bagi rumput 15%. Ini kumpulan makanan dia kan. Kita boleh bagi sehari, boleh bagi 2 kali, boleh bagi sekali. Tak salah Ini dalam nota dia. Okey, pemakanan yang kita cadangkan. Ini ekstra daripada nota tadi tau. Ni bonus je. Perikanan ni orang tak ada kan? Tak ada. Ni last topik. Boleh habis sampai 5 sekarang. Tak ada minta. Kelas lain. Perikanan tak campur. Boleh? Boleh? Pukul 5. Bukan boleh lah, dia ambil jatuh. Enggak. Tak tahu. Makan best. Buffet ada buah. Malam ni ada dinner. Kan? Tapi kamu tak tahu tak nak? Macam tak ya? Selfie. Dipastikan. Atau selfie. Dapat makan free ni. Dipastikan anak. Nak makan nasi goreng. Ini yang kita cadangkan. Kalau tuan-tuan mampu, tak nak fikir. Untuk bagi makan lembu kambing supaya tak perlu bagi makan dedak. Dan dia tak perlu bagi dedak. Okey, cuma mampu tak kita tanam. Itu yang paling penting ya. Okey, satu lagi, tuan-tuan kena tanam ni. Ketum ayam sebab dia ada fungsi anti cacing. Dan kita campurkan ketum ayam 1:1 dengan kelapa sawit. Cukup. Dia punya nutrisi 4%. Tak perlu bagi dedak. Tak perlu bagi berapa? 1:1. Sekilo ketum ayam, sekilo kelapa sawit, gaulkan bagi makan lembu kambing. InsyaAllah 1 kilo satu hari naik untuk lembu. Okey, sistem tanah lain yang boleh dapat kelapa sawit. Dikasih ini antara benda lah, tetap boleh input untuk pemakanan ya. Dan wajib gunanya. Saya tekankan sangat. Please guna.
Guna Saya janji tadi saya nak ajar macam mana nak buat kan. Nanti tuan-tuan kena masuk dalam grup saya. Okey, nanti saya ajar. Saya buat tuan-tuan masuk dalam grup saya. InsyaAllah saya akan ajar. Ini dia grup saya. Ini dia. Okey, scan. Mana scan? Tak nak scan tak? Orang tak masuk. Orang tak nak masuk kan? Tak ada bahasa. Apa ya? Okey, kalau nak masuk, nak bertanya, insyaAllah kurang pada 24 jam saya akan jawab. Kurang 24 jam. Tidur. Mana jawabnya? TikToknya ada? TikToknya ada? Ada. Okey. Ni, kurang pada 24 jam saya akan jawab. Kalau ada persoalan, scan nanti saya akan buat. Dia kena ada approve. Nanti saya apa ya? Scan je? Scan je? Saya balikkan saya suruh kamu tenang. Admin je yang cakap. Tak, betul. Yang ni ada grup sendiri. Bila tanya dalam grup, saya akan jawab dalam grup. Sebab saya ada komuniti. Ini bagusnya WhatsApp ni, dia ada satu grup komuniti. Berapa grup bawah dia boleh masuk 100 grup dalam satu komuniti. Jadi saya boleh announce satu daripada grup komuniti, dia akan pergi 100 grup terus. Cuma komuniti ni individu tak boleh pergi ke komuniti. Dia boleh okay. Scan okay, tak paksa. Tapi kalau siapa yang scan, saya akan bagi info-info yang terkini lah. Okay. Kemana Perdana Menteri terpergi, insyaAllah saya akan bagikan. InsyaAllah okay, satu lagi, follow TikTok saya. Sebab banyak info yang saya masuk dalam tu. Okay, besok saya ambil lagu. Dan follow. Okay, ambil gambar lembu. Ambil gambar lembu. Ambil gambar lembu. Bukan. Ada kan? Okay, masuk dalam TikTok. Okay. Ini cara orang kampung lah. Mengapa cari gambar itu lah kan? Kalau saya kan okey. Okey, antara yang kita akan masukkan ini satu revolusi baru. Revolusi baru Ini revolusi baru. Perkainan baru yang kita try buat. Ini tentang kena buat AI. Penggunaan AI. Boleh play tak? Boleh replay tak? Boleh kita masuk lagi boleh tengok Maksudnya tuan-tuan boleh buat AI muka tuan-tuan. Itu kerana jadi fitnah bila orang belajar suami kita, suami awak dengan kawan nundul awak. Dia boleh buat Suami saya tengah video call. Maksudnya sekarang satu benda teknologi baru. Bukan. Maksudnya suami awak dengan era Fazira. Dia boleh ambil tu. Dan ada kita boleh pegang tepi. Ini kalau instruksi kita pegang tepi. Dia akan buat begitu. Okey. Ada benda yang dia kenal. Okey. Okey, siapa yang belum hadir kalau nak join, tapi tak apa. Tunggulah Rizka, insya-Allah. Rizka akan hantar pesertanya ke MJ Pesona. Masuk kali ini dah 40 kali dah daripada tahun 2012 insya-Allah Okey. Terima kasih. Ini nombor telefon saya. Ini Cik tengok AI tak? Saya ambil daripada AI. Dia nampak handsome dia kan? Bersama dengan puteri dia, Bidadari Syukur. Wah. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih Rizka yang memanggil kami. Tuan-tuan, saya doakan berjaya. Nanti berjaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, yang terakhir jadikan mereka ini berjaya dunia dan akhirat. Amin. Mudahkan mereka ya Allah. Amin. Mereka berjaya menjadi orang yang Islam yang beriman dan mengucap di akhir hayat. Amin. Amin. Hebat betul. Dan saya yakin tak ada pun yang berada di alam sebalik mata. Betul? Kan? Itulah saya tengok dengan penceramah dan sangat energetik. Tak padan dengan umur. Okay, baik. Saya ucapkan terima kasih dan tanya kepada Encik Muhammad Jamil bin Mahidin dan juga isterinya yang tercinta ini, Puan Fatona. Okey, semoga apa yang dikongsikan pada hari ini bersama dengan tim MJ Fatona ini memberi manfaat yang sangat banyak kepada semua peserta. InsyaAllah ada rezeki. Kita sebenarnya rasa bertuah juga sebab dipanggil turut serta dalam grup WhatsApp tu kan. Bukan kaling-kaling orangnya. Dan tak semua orang dapat. Kita yang ada kat sini dapat peluang. Alhamdulillah. Terima kasih Cik MJ kita. Okey. Jadi baik, sebelum saya mengakhiri
sebelum kita pada petang ni, saya nak buat pengumuman sedikit yang sila pastikan anda peka dengan nombor meja yang sudah diberi kepada anda semasa pendaftaran semalam untuk majlis pada malam ni. Jadi you all semua perlu berada di Dewan Utama pada pukul 7.45 malam ni datang awal. Okey, so kita punya majlis akan dilaksanakan oleh Chairman Rizka kita. Okey, dan minum tangan dekat luar. Kita jumpa lagi malam ni. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.